Assalamualaikum, aku Ariana. Jadi dalam video kali ni aku akan menggodek diary aku. Jadi kita akan tengok satu persatu apa yang aku tulis dalam ni. Ini sebenarnya agak macam membuka aib, tapi insya-Allah tak ada apa-apa yang mengarut-mengarut aku tulis dalam ni. Mengarut-mengarut tu kita tak payahlah baca je. Itu aib je. Sesungguhnya tak baik membuka aib sendiri. So mari kita mulakan. So first kita tengok dulu keluar kulit. Kita tengok dulu macam mana rupa buku ni. Aku beli buku ni masa aku beli kat Kaison masa aku form 4, awal form 4. Mak aku belikan untuk aku sebab masa tu aku baru keluar hospital. So dia belikan buku ni untuk aku. And buku ni amat bermakna untuk aku. Sebab tu aku jadikan dia as diary aku. And dalam ni bukan sahaja aku tulis diary, malahan sejak aku start YouTube, aku tulis konten-konten YouTube aku dalam ni. So buku ni macam-macam lah. Lepas tu aku tulis aku punya macam before aku ke psychiatrist, aku akan tulis apa yang aku rasa, yang aku nak cerita kat doktor aku nanti. So aku tulis tu juga dalam buku ni. So macam-macam juga aku tulis dalam ni. And boxes ada ubat sekali dalam ni. Sebab aku rasa itu bermakna. And surat-surat yang aku rasa bermakna dari orang-orang yang bermakna, aku simpan juga dalam ni. Yes, ni kawan aku buat. Kawan aku tuliskan untuk aku. Happy birthday Alia. Aku yang tak nampak. Bukan tak nampak, tak boleh baca sebab dia macam terbalik kan. So mari kita godek-godek apa yang ada. Kita start daripada muka depan lah. Muka depan ni macam ni. Sebab masa ni aku minat bungkus Stray Dogs. Kalau korang tengok bungkus Stray Dogs, aku minat gila bungkus Stray Dogs. Sebab itu macam anime yang kenalkan aku pada dunia anime. Faham tak? Macam my first anime yang aku tengok ialah Bungkus Stray Dogs. Aku tak tahu macam mana aku boleh tengok sebab aku scroll TikTok kot. Lepas tu tiba-tiba dia punya video lalu kat FYP aku. Lepas aku macam menarik kalau nak tengok sebab karakter dia handsome. Okay. So ini aku tampak kat sini. Lepas tu aku macam deko-deko sikit. Biasalah perempuan kan. Lepas tu ni first diary aku. Agak macam confidential untuk diceritakan. Tapi ini 16/5/2023 aku start menulis. Lepas tu sekejap, aku ada tulis. Lepas tu macam ini ada gambar sebenarnya, ada gambar kawan-kawan aku. Tapi aku tak adalah nak tunjuk muka orang kan. Sekejap. Aku tak boleh tunjuk sebab ada muka orang lain. So ni ada aku tulis, ini ada gambar juga. Ini masa ni aku first time keluar dengan kawan-kawan aku. Aku print diorang punya gambar. Masa tu kita orang selfie. So aku print selfie tu. Lepas tu aku tampal kat sini. Lepas tu Aku dulu emo tu. Aku macam Aku tak tahu apa yang aku tulis dalam ni. Tapi aku agak emo. Aku tak tahu kenapa. Banyak lukisan-lukisan yang macam ni. Apa benda ni? Apa ni? Aku dulu suka tulis puisi. Sampai sekarang aku suka tulis puisi. And macam ini aku tulis puisi untuk kawan aku. Boleh nampak tak? Okay, ini untuk kawan aku. Aku baca. Nak aku baca ke? Tapi ni untuk kawan aku lah. Aku rasa macam kalau untuk kawan aku, biar untuk kawan aku je. Aku tak tahu korang faham ke tak. Tapi macam tu lah. Ini pun untuk kawan aku juga. Yes. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Aku tunjuk je. Aku macam ni apa benda ni? Apa benda yang aku lukis ni? Aku lukis apa emo? And aku tak salah emo. Sebab kita dulu remaja kan. Hormon-hormon remaja. Hormon-hormon masa zaman muda. Kawan aku. Dear Alia Ariana,
Dia orang lukis untuk aku. Memories. Macam ni lah. Aku lepas tu aku ada macam, aku ada jar ni. Healing jar. Makcik aku bagi. Ada nama aku atas dia. Lepas tu dalam dia macam ada kertas-kertas yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran tau. Ayat Al-Quran yang macam relate dengan hidup kita. Lepas tu aku macam, kalau aku rasa ayat tu relate dengan hidup aku potong macam ni. Lepas tu aku buat dia punya macam kefahaman aku lah terhadap ayat tu. It's like that. Bisakah kita, okay, kita kena macam masuk dalam emotional mood. Bisakah kita tetap memberi walau hati masing-masing masih mencari? Sounds okay. Emotional lagi. Tuhan, jika aku menjadi, okay, kena suara penajak sikit. Ini masa ni lah aku nak tunjukkan bakat aku. Tuhan, jika aku menjadi luka buat orang lain, kau sembuhkanlah dia dan kau ampunilah aku. Alright. Ish, tudung ni. Itulah bila kawan-kawan boleh tak pin, macam tu dah jadi dia. Seimpang. Okay, ni antara some poems yang aku buat. She cut off her wings so she could fall with him. She was the goddess that fall in love with the devil. When people kill him, she chose to go to hell only for him. Just because of love, people went too far. Just because of love, people died at the wrong side. Just because of love, people suffer. Ada satu lagi. Love can really make people turn to someone that they are not. From a goddess to a devil. How? How something so pure can make people's life turn to misery? Do God created love just to make us suffer? Or do human touch turn love into something awful like they are? Yep. The moon watched me bleed, tore myself apart. I cannot hate you just because you couldn't love me. Okay, ni sajak bahasa Melayu. Layakkah gadis seperti aku menagih kasih darimu? Nyatanya, aku hanyalah Majnun yang gila dalam harapan dan hal percintaan. Aku berkali gagal dalam menyatakan hasratku. Adakah kamu jauhari yang pandai menilai manikamnya? Adakah kamu rela bersama perempuan segila ini dan menelaah segala rayuannya? Adakah kamu sudi menjadi penyelamat dalam kisah tragisku? Masihkah bisa aku diselamatkan? Jika bisa, bawalah aku bersama kamu agar kita boleh meninggalkan dunia dusta ini dan hidup sehidupnya. Aku, kamu, kita. Satu cinta, satu rasa, selamanya. Okay, ini pun macam confidential sebab ni macam pengakuan aku. Life may be suck and horrible, and maybe I want to die every single day, but at least I have my mom, and that is enough. If you read this, I just want to tell you that I will always choose you to be my mother. Sedih sikit. So start ni aku start YouTube content idea. Aku start YouTube aku. So macam aku ada satu je macam aku tulis dalam keadaan aku beremosi, tapi aku tak jumpa. Ada satu lagi. Andai Tuhan masih terima apa yang aku ingin langitkan, aku minta agar kamu bisa memegang tanganmu lagi. Aku minta agar aku bisa memegang tanganmu lagi. Dunia ini terlalu singkat untuk cinta kita yang pahat. Aku tunggu kamu, semestaku. Oh, aku dah jumpa. Mana yang tengok aku betul-betul emosi dengan dunia ni. Tulisan aku pun besar-besar. Mari kita baca. I do love you guys as much as I can love somebody, which is never enough. I'm sorry. I care for people too much, and when I benda ni. Astaghfirullahaladzim, jap. And I end up make a mistake. It feels like the world just collapsed. It hurts. It's exhausting being like. Benda English aku ni. Masa ni aku 2024. Aku dah form 5 dah masa ni.
Kenapa English aku macam ni? Segala yang aku sayangi akhirnya hancur. Oh, ni aku dah buat shorts aku. Kalau siapa yang tak tengok shorts aku, pergi tengok. Aku takkan baca. Pergi tengok shorts aku. Okay, aku baca yang lain. Lidah itu setajam belati, lukanya tak nyata, tapi parutnya jauh ke dasar yang tak bisa dicapai. Setengah manusia bisa sembuh, separuh lagi hanya bisa mengusung sampai ke kubur. Hebat sekali bicara manusia sempurna, kadang mereka lupa apa yang mereka lontarkan bisa hancurin beribu rasa. Siapa tahu ada yang sanggup menarik jiwa sendiri kena mereka. Aku tertanya bagaimana mereka biasa lina di ulik mimpi, sedang si pendengar rapuh di ranap suara celaka. Mungkin mereka mempunyai kepakaran dalam hal itu, kepakaran dalam menjadi iblis. Cuma satu yang aku langitkan, yang patah moga tumbuh dan si bermata moga cepat kabur. So, aku rasa that's all yang ada dalam ni. Yang lain semua confidential. Macam aku kata tadi, ada yang macam terlalu beremosi untuk aku bacakan. Aku apa? So, yeah. That's all yang ada dalam ni. Aku dah bacakan. Dulu aku macam I like to write and read, and that's my passion. Aku suka sangat membaca dan menulis. Kalau ada pertandingan-pertandingan sajak je, pertandingan syair atau pertandingan pantun, memang aku akan join. And Alhamdulillah, aku selalu menang. Taklah selalu. Macam kalau aku menang lah. Alhamdulillah. Yes. So, aku rasa itu saja yang aku nak cakapkan dan kongsikan. Kalau korang suka video aku, jangan lupa like. And jangan lupa subscribe juga. Kalau itu akan memberi aku motivasi lagi untuk membuat video. And kalau ada rezeki aku buat video lagi. Kita jumpa di next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.